Satu hari, satu info Ramadan yang ke-6. Malam ni kita berpeluang lah nak tengok dividen KWSP di mana konvensional dan syariah sama 6.3% bagi penyimpan duit KWSP. Pertama, kalau anda masih lagi dekat akaun konvensional, silalah buat penukaran kepada akaun syariah. Yang kedua, semak balik penama anda siapa. Janganlah biar kosong, kalau boleh letaklah penama. Walaupun nama isteri tu 100% bukan milik isteri sepenuhnya. Isteri hanyalah pentadbir saja untuk akaun KWSP. Jadi apa yang boleh kita buat adalah kita hanya letak penama dan penama tu akan mentadbir dan juga uruskan duit tersebut. Anda kata pemegang akaun ni. So kalau nak bagi solid dekat isteri 100% nak guna apa? Gunalah kaedah hibah. Jadi rancang daripada sekarang untuk kesejahteraan pada masa akan datang.